Video agak panjang sikit, tetapi saya berharap korang dengar sampai habis kerana banyak manfaat buat korang. Jangan lupa follow, like, komen dan repost. Korang pernah terfikir tak, di manakah tempat pengganti Selat Hermes? Korang nak tahu? Jom saya sharekan dengan korang satu perkara yang baru saja dibongkarkan dan diumumkan pada seluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini pihak kerajaan Turki baru saja diumum secara terbuka rancangan negara Turki terhadap Qatar, Saudi, Jordan dan Syria. Apa rancangan tersebut? Rancangan tersebut adalah membangunkan satu laluan kereta api dan yang kedua adalah membangunkan saluran gas ataupun piping gas dan juga petrol melalui Qatar, Saudi, Jordan, Syria dan Turki. Kenapa mereka dirancangkan dan kenapa baru ini saja diumumkan kepada orang ramai? Sebenarnya bukan baru saja diumumkan. Sebelum ni pada tahun 2009 ada juga satu rancangan begitu. Tetapi kerana kerajaan Bashar al-Assad dulu tidak ada kesetujuan dan mereka ada kesetiaan pada Rusia, jadi mereka tolaklah satu plan begitu besar dan begitu juga penting buat negara masing-masing. Apa yang akan jadi apabila dimulakan projek-projek tersebut dan apa keuntungan? Nombor satu, orang-orang haji dan orang-orang yang ingin pergi buat tunaikan umrah, mereka boleh menaikkan kapal ataupun boleh turun di Turki dan menggunakan satu kereta api. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah. Yang kedua, tren api ataupun kereta api tersebut akan digunakan sebagai berangkutan membawakan bekalan gas dan juga petrol daripada negara Arab melalui Jordan dan juga tiba ke Syria, hujungnya akan tiba di Turki. Kenapa di Turki? Kerana Turki mempunyai satu sempadan laut dengan negara-negara Eropah. Dan apa kena-mengena juga dengan Selat Hermes? Seperti yang kita tahu, satu dunia sekarang ni tergantung dengan Selat Hermes. Selat Hermes kalau ditutup oleh pihak Iran, seluruh dunia terkesan. Dan ditutup oleh pihak Amerika Syarikat sekarang ni pun terkesan juga. Jadi, 4 negara tersebut ataupun 5 negara tersebut, mereka merancangkan satu jalan untuk kurangkan kesanan buat seluruh dunia. Itu satu perkara yang tidak salah. Tetapi, adakah negara-negara Eropah mereka sedia untuk membuatkan projek itu? Mereka sedia kerana mereka tidak ingin lagi untuk berada di bawah ugutan negara Rusia. Sebab apabila bermulakan satu peperangan antara Rusia dan Ukraine, mereka perhentikan ataupun dibekukan segala bekalan minyak dan gas kepada Eropah. Dan Eropah mengalami keadaan yang terlalu sejuk dan beku. Mereka dah jadi sebagai satu barang frozen. Jadi, pihak Eropah sekarang ni bersetuju untuk membangunkan projek itu dan mereka yang akan ditangungkan kos sepenuhnya. Apa keuntungan buat negara Syria dan negara-negara Arab tersebut? Jordan dan Syria dan Turki juga, mereka akan mendapatkan sebahagian daripada bekalan-bekalan tersebut. Apa pula tentang Qatar dan Saudi? Mereka dapat dijualkan harga minyak dan juga petrol dan juga gas mereka dengan harga tinggi dan lebih cepat dan lebih selamat. Tetapi buat sekarang ini, projek ini masih dirancangkan dan mereka ada niat nak dibangunkan. Bila akan dibangunkan? Dikatakan kemungkinan besar dalam setahun dua ni akan selesai. Jadi, seluruh dunia ini boleh kurangkan kesanan walaupun perhentian antara Amerika Syarikat dan juga Iran berhenti secara terus besoknya, akan ada kesanan sebab kemudian hari mereka akan patah balik kepada peperangan ini dan kita tidak ingin lagi dunia terkesan. Dan saya berharaplah pada siapa-siapa yang dulu kata pada saya, kau ni mimpi saja yang Syria akan maju di bawah pemerintahan ISIS. Tak apa. Kita akan lihat macam mana. InsyaAllah. Dengan izin Allah, kita tahu siapa ISIS, siapa bukan ISIS.